Puan, selamat datang kembali ke Saudagar Property Channel. Hari ini saya berada di Elmina Garden East. Dekat belakang saya ni ada double story Superlink end lot. Tanahnya agak besar, lebih kurang dalam 6,000 square feet dan dia punya saiz bangunan lebih kurang dalam 3,600 square feet. Memang besar. Jom kita sama-sama tour rumah ni satu persatu. Kita tengok apa yang ada kat dalam. Rumah freehold dan below market value. Let's go. Kalau korang nak jual rumah dengan pantas dan selamat, hubungi kami segera. So sekarang kita berada di Aralia. So ni type Aralia. Okey. Boleh tengok rumahnya. Memang sangat cantik. Okey. Dan specialnya tuan-tuan dan puan-puan, rumah ini facing open. Tidak menghadap rumah yang lain. So tuan-tuan dan puan-puan nak parking lebihan kereta tu, so boleh parking. Banyak boleh parking. So tuan-tuan boleh tengoklah. Rumah ini ada swimming pool, nanti saya akan tunjuk. Dia punya status dia adalah freehold open. Tidak kira tuan-tuan dan puan-puan berbangsa Melayu, Chinese, India, Kadazan, Dusun, Iban, apa semua pun boleh beli. So sekarang kita berada di bahagian carport dia. Bahagian carportnya dah ada auto gate. So ini kereta boleh memuatkan lebih kurang dalam 3 buah kereta side by side. So memang sangat besar. Cantik tak? Dan rumah ni juga tak lupa dia facing west kepada Nan Bumi. Yang nak tahu facing dia, kedudukannya adalah facing west. Dekat sana ada court futsal. Okay. So gated and guarded. Aralia ni depan pintu masuk dia betul-betul ada surau. So jika tuan-tuan dan puan-puan yang ingin pergi ke surau, naik basikal ke, naik motor ke, dekat je depan pintu masuk tu. Okay. So kita dah pergi bahagian carport. Jom kita pergi ke bahagian kanan rumah ni. Let's go. Ada tanah lapang. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita berada dekat bahagian kanan rumah ni. Okey. Terletaknya tanah yang sangat luas. Saya rasa lebih kurang dalam 30 kaki daripada dinding dia terus ke dinding sana. Dan owner ni juga dah bina satu swimming pool tambahan. So boleh tengok swimming pool dia dekat sini. So memang sangat cantik. Sangat besar. Untuk tuan-tuan dan puan-puan nak bina keluarga, inilah dia rumahnya. Pelbagai kemudahan yang ada dekat sekitar Elmina Garden. Kita ada Lakeside Mall, Elmina Garden. Kita ada access highway yang senang, tak ada masalah untuk highway. Untuk sekolah-sekolah, kita ada tadika-tadika swasta, sekolah-sekolah swasta, sekolah-sekolah menengah, sekolah-sekolah rendah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh menikmati kemudahan yang sedia ada di kawasan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, harganya memang sangat menarik sebab apa yang owner tawarkan ini adalah harga yang di bawah pasaran, yang saya rasa sangat kompetitif untuk dipertimbangkan oleh anda. Okey. So rumahnya ada 5 bilik dan 5 bilik air. Nanti kita sama-sama kita masuk. Sabar dulu tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya owner ni dah mesin dah rumput ni, tapi kebetulan dia panjang balik time saya nak buat tour ni. Okey. Tak apa, kita bawa satu persatu. Jom kita pergi ke belakang sikit. Let's go. Okey tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita nak masuk ke bahagian dalam rumah ni. Ini dia rumahnya. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, dia punya ruang tamu. Itu ada courtyard Ada courtyard. Memang sangat-sangat cantik tuan-tuan dan puan-puan. Saya yang paling suka rumah ni adalah dia punya courtyard. Dia nampak macam menghubungkan di antara ruang tamu dan dining area. Lepas tu dia ada kat tengah-tengah, ventilation dia pula sangat bagus. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kanak-kanak bermandi kolam dekat sana, okey, main kolam, okey. Letak meja makan kat sini, buat bakar-bakar ke apa kan. Memang style. Memang style tuan-tuan dan puan-puan. Ruang tamu dia cantik. Owner nak jual rumah ni secara fully furnished. Adalah benda-benda yang dia ambil, tapi tidaklah banyak. Macam frame-frame dia kot dia akan ambil lah. Tapi consider fully furnished. So owner nak jual adalah untuk settlekan komitmen sajalah. Okay? Rumah memang tak ada masalah apa-apa. Rumah memang tersergam indah, cantik. So
aircon apa semua tu dia memang tak cabut. Tuan-tuan dan puan-puan memang akan dapat apa yang tuan-tuan dan puan-puan nampak. Itulah yang tuan-tuan dan puan-puan akan dapat untuk rumah ni. Okey. Jom kita pergi ke bahagian sana dulu. Okey, let's go. Okey, sekarang kita nak naik ke level 1. Jom, let's go. Terus saja naik, jumpa master bedroom. Master bedroom. Jom, kita pergi ke master bedroom. Let's go. So ni master bedroom dia. Besar guys. Boleh memuatkan queen bed size, okey. SPC flooring, okey, aircon. Owner bagi. Okey, langsir pun ada, kipas semua tak cabut. Saya dibagi tahu oleh owner semua dia tak cabut lah. Aircon semua Ni bahagian wardrobe lah. Kalau nak buat walk-in wardrobe boleh letak. Lepas tu ada satu toilet, master bedroom, fully tile sampai ke atas. So ni dia fully tile. So memang cantik guys. Dia punya tingkap ni nampak. Facing tadi tu. Kita punya courtyard. Nampak jugalah sikit kita punya swimming pool. Boleh manfaatkan ruang ni. Dekat sini boleh letak TV. So nak buat office space ke apa ke boleh kat sini. Okey. Jom. Dekat atas ni ada 3 bilik. Lepas tu semua bilik asing toilet. Tengok ni. So ni adalah lorong saya rasa favourite rumah ni. Cantik lah. Bagi saya macam ni cantik. Dan dekat sini dia facing courtyard tadi. Nampak tak? Tu. Nampak tu? Kita punya ruang makan kat sini, kita punya ruang tamu kat sini. So terus facing kawasan lapang. Okey. So dekat sini ada family area. Ni family area. Nak letak meja snooker pun boleh. Ataupun nak dijadikan ruang solat berjemaah bersama keluarga. Terus ke sana. Kita dah jumpa satu balcony yang tadi saya tunjuk dekat bahagian luar tadi. Okey. Nampak rumah jiran-jiran kita tu. Okey. So tu swimming pool. Macam mana? Cantik tak cantik? Tu kita punya kawasan lapang. Anak-anak bermain dekat bawah tu kan. Nice juga rumah ni sebenarnya. Harga dia last kali saya akan cakap tuan-tuan dan puan-puan. Memang sangat special. Sangat berahi lah orang cakap harga dia. Okey, jom kita masuk bilik yang seterusnya. Let's go. So ni bilik boleh dijadikan bilik anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Nampak ni ada satu tingkap. So okey, queen bed size. Queen bed size muat dan ada satu private toilet yang fully tile sampai ke atas. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok tu. Design macam ni. Ada satu nak letak meja study kat situ boleh, okey. Dan ada satu aircon yang owner takkan tanggal. Anda beli, anda dapat semua ni tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sekarang kita nak pergi ke bilik terakhir rumah ni. Ada 4 plus 1, 5 lah. Okey, lepas tu 5 bilik air. Bilik yang kita tengok-tengok, yang baru kita tengok ni, bilik airnya semua asing. Tak ada bercampur pun dengan bilik yang lain. So memang sangat privacy. Jika tuan-tuan dan puan-puan mempunyai anak perempuan terutamanya untuk asingkan dia punya bilik dan bilik air, so rumah ni saya rasa memang sangat sesuai untuk anda. Okey, datuk dan datin, tuan-tuan dan puan-puan yang bekerja area Subang, Shah Alam, Kelang, so memang sangat sesuai duduk dekat Elmina Garden ni. Okey, jom kita masuk ke bilik terakhir. Let's go. Ini bilik dia. So ada satu toilet fully tile sampai ke atas dan ada memuatkan queen bed size dan lengkap dengan SPC flooring. Dan ada satu tingkap yang sangat mendatangkan cahaya yang cukup baik untuk bilik ni menghadap ke belakang rumah. Okey, so tu belakang rumah kita lah, tu jiran-jiran kita lah. Okey. Jom, let's go. Kita pergi ke bahagian depan balik. Cukup tak untuk tour tingkat 1 ni? Setakat ni. So memang cantik rumah ni. Let's go, kita turun.
Ha, kalau korang nak jual rumah dengan pantas dan selamat, hubungi kami segera.